Berhenti! Anda menghidap fibroid rahim tapi masih berani minum kolagen secara sembarangan. Ramai wanita mendapati fibroid mereka semakin membesar selepas mengamalkan kolagen. Punca sebenarnya bukan kolagen itu sendiri, tetapi anda telah terminum racun yang ditambah bahan tersembunyi. Dengar baik-baik. Kolagen tulen hanyalah sejenis protein. Apabila diminum, ia akan dipecahkan menjadi asid amino. Fibroid anda tidak akan bertindak balas terhadapnya. Tetapi masalahnya, banyak pengeluar mencampurkan produk mereka dengan jeli diraja atau royal jelly, plasenta dan isoflavon soya semata-mata untuk kesan pemutihan segera. Bahan-bahan ini mengandungi komponen serupa hormon yang bertindak sebagai baja super kepada fibroid anda. Anda sangka anda sedang mencantikkan wajah. Hakikatnya anda sedang memberi baja kepada ketumbuhan di dalam perut anda, menyebabkan ia membesar dengan mendadak. Bagaimana mahu memilih dengan selamat? Ambil botol itu dan lihat bahagian belakang. Jika senarai ramuan mengandungi jeli diraja, plasenta atau isoflavon soya, letakkannya kembali. Hanya beli kolagen dengan kandungan yang ringkas dan tulen. Kandungan yang ringkas adalah penyelamat nyawa anda. Jangan membazir wang hanya untuk membela ketumbuhan. Hantarkan video ini kepada rakan-rakan wanita anda yang mementingkan kecantikan. Ikuti saya. Jom rungkai formula kehidupan.